terjah ini dulu di stesen Alhamdulillah. Apa makanan dekat LRT ni, kalau korang sampai sini ada jual nasi lemak. Boleh saya ambil ni? Ya. Boleh saya ambil, tengok dulu. Saya nak Boleh. masuk YouTube saya, insya-Allah itu ialah yang boleh saya tolong. Ni ada sambal kerang, sambal paru, ada telur. Korang bantulah kita punya saudara-saudara. Ini apa, paru paru. Ini Ayam goreng. ayam goreng dekat akak ni. Ini apa nama plat ni kak? Plat Taman Baki. Taman Baki. Jumpa kakak ni. Tolong ni sambal ni mantap ni. Sambal ni yang buat mantap ni. Tu tolong bantu kakak ni. Ada surau sini. Surau situ ada, tadika kemas. Sini semua ada. Kakak duduk sini lah? Saya duduk blok depan bang. Rumah sendiri kak Tak, barang saya sendiri. Jangan rumah sendiri kak berniaga. Kita doakan kakak semoga berniaga sejak yang anak istimewa ada. Sejak tu lah, dekat 10 tahun lah. Akak asal mana sini? Saya orang Kampung Baru. Oh lah, dekatnya Kampung Baru. Lepas kahwin pindah sini. Anak-anak semua sekolah sini. Jadi dulu saya kerja, tapi sejak ada anak istimewa ni saya fikir baik saya jaga sendiri kan. Okeylah ni. Ada dapat bantuan tak? Sekolah pagi kita niaga dulu. Anak yang OKU dapat ni. JKM lah. JKM, Sebab alhamdulillah. ada sekolah. Umur berapa sekarang ni dah? Bulan 10 ni 10 tahun. Oh, dia dah darjah 3 lah Kalau ikut darjah 4. Darjah 4 kan? Tapi sebab dia orang ni ikut dia orang punya kebolehan kan. Ya, khasnya kan. Sekolah khas dia macam tu. Harap-harap akak insya-Allah nanti ada orang yang bantu kak, insya-Allah. Amin. Semoga maju jaya kak. Minta maaf saya ambil Terima kasih. Okey, semoga maju jaya, kami doakan kak. Buka YouTube saya Muhammad Dennis Channel. Muhammad Dennis Channel. Buka yang itu ada. Saya punya ni baru lagi kak, pasal sebelum ni saya buat, dia tak tahu tiba-tiba hilang kak. Okey kak, masih minta maaf. Waalaikumsalam. Bantu kakak tengok kat sini. Ini hari-hari berniaga. Orang bantulah dia, kasihan dia orang anak OKU. Okey.